nak dia pedas sikit. Mi goreng dia pedas sikit. Cendol dia tak pedas. Dia makan. Ni sekejap, tengok dulu boleh tak? Kita punya cik Dacok. Cik Dacok macam steady je ni. Mi goreng sotong. Mi goreng sotong tu nasi kena ambil depan. Okay, ayam lah. Air. Dia tarik. Itu saja. Nanti kita makan, kita ambil depan. Jom kan kita tengok ni tadi. Nasi dalca ayam goreng. Sebab awal tu nak kenal dia punya signature kat sini, mi goreng sotong lah. Tapi dah awal ambil mi goreng sotong, kita nak try juga nasi dalca ayam goreng. Di sini kat Subang, saya ikut tunjuk lah kedai ni kat mana. Tepau kat sini. Itu saya biasa bang. Sotong. Mi rebus sotong satu makan. Tapi telur rebus. Jangan berbasi dulu. Mi rebus sotong. So ni nasi dalca di Subang. Dia famous Bangkok Lane. Ini ayam apa? Ini ayam goreng. Ini sama je? Ini rambak. Oh, ayam goreng. Potong boleh? Potong boleh. Okay, terima kasih. Jom ni. Panas. Pedas. Boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Nasi. Bawang dia. Tray. Sedia dah tadi. Sambal nyuk. Mana sambal nyuk lah? Ada sambal nyuk, ayam, pulang mesin. Ayam goreng biasa, ayam goreng crispy punya. Nyuk ni. Lambat ya? Okay. Nasi tadi RM10 murah. Okay. Ya. Makan dah ya? Dah. So ni kali kedua kali gue sini. Yang first itu sebab recommendation daripada Syaril okey. Okay. Ketiga. Kali ketiga ramai. Yang 1 and 2 semata-mata untuk makan ni punya mi goreng sotong So kali ni kita main try nasi dalca. First time nasi dalca tu boleh tahan. Dia ada sambal nyok signature Penang.
Menyok ni, cuma macam menyok ni tak pedas sangat berbanding nasi kendak yang kamu makan sebelum ni. Nasi kendak batak Real Pandan dia punya bukan nasi kendak di Perak apa nama? Kenapa batok? Bahadur bukan Bahadur. Nasi kendak Datuk Sagor. Sagor tu dia pening tak, cuma dia punya sambal menyok dia pedas. Sedap gua tu pigui masa makan nasi Datuk Sagor tu. Sambal menyok tu pigui sekali dengan dia nasi. Betul pedas ngangor tapi pedas yang sedap kan. Berapa sedia lah dia, kita nak pedas sikit tapi dia rasa pedas lebih menyok ni dia rasa macam ada pulino sikit, tak pedas sangat. Boleh makan kan? Tak pedas, sikit lah. Ada bawang, bawang lah okay. Dia crispy. Ni topong. Tak ada. Mai tak makan buat apa? Sini order pakai iPad tau. Anak yang Nak? iPad. Nak. Adik nak ya? Saya ada ni. Lauk ada lagi, nasi nak habis lah. Nak kata sedap. Enggak bro. Nak ni? Kalau saya tak makan. Ni kalau pemain Subang tak jauh dekat dengan Remaidin apa semua. Remaidin Subang dekat dengan Saint Derby Versus je famous Bangkok Lane. Dia dekat area belakang Petronas. Belakang Shell ke Petronas ni? Shell Petronas, cari lah dalam list ada insyaAllah. Semua dia dia short load, so parking dia agak susah sikit terhad. So sebelum main tu baca doa parking. Allahumma barikana fima wakana wa qina azabannar. InsyaAllah ada parking. Kami yang baca doa tu tadi sampai dia bawa parking depan kedai. Sebab tadi kebetulan kami nak pergi ke Maidin. Lepas tu esok nak Ramadan, tu jam gila-gila tak nak Maidin tak sampai. Apa tak sampai lagi Pernah main kat ni. Patah balik ke Damansara lagi. Nak pergi Maidin. Oh, Maidin nak pergi lah sebab jam. Ha. Sebab kalau ikut plan nak pergi ke 786 Beratok di Taman Melawati. So kalau dari sini tu di Taiping. Tu lah plan sama. Plan sama di Taiping, di Kapitan, di Penang. Yang tepi baru ni kat Kirian. Kapitan. Kapitan kan? Kapitan. Tuhan ni kasi pun ada ni kalau taman. Beratok ada tak? Nanti dia berbuka ke 12. Lepas tu nak pergi daripada sini nak ke sana lebih kurang sejam lebih tak badan dengan lapak dengan jam semua. So kita singgah lah, tanya kat sini ada satu kedai yang signature Penang ke. So kita singgah kat sini. Okay, not bad. Tapi dia punya mi goreng sotong ni memang okey. Apa? Nasi. Ni mana habis ni? Sayang nasi nak habis. Abang rasa sedih. Nasi nak habis. Apa nak lagi? Nak lagi tapi itulah. Apa diet? Rasanya your cendol, finish your cendol. Finish your cendol. Ni pokok. Habis. Saya cakap dulu. Nak suap? Okey. Kalau rasa kau ingin makan kacang boleh kita try ni. Ada.
Ada rumah air kacang kat sini yang pasti dia manis kan. Blok-blok boleh makan. Dia tak pedas. Cik nak tadi dia pedas sikit. Mi goreng dia pedas sikit. Cendol dia tak pedas. Dia makan. Dia tarik masalah. Okey. Kurang manis. Sedap. Sebelum kita berpuasa selama sebulan. So ni last makan besar di siang hari. Okay. Dan kita ada juga bungkus mi goreng untuk bekalan. Tak ingat sebab kat sini makan nasi kandang. So mi goreng kita dah rasa sikit je lah tadi. Bungkus untuk makan di rumah pula. Sini geng, nasi gacor tadi, mi goreng, cendol. Ini bungkus tadi. RM43 nak berapa? So okey. Nasi gacor, mi goreng, 2 bungkus satu, air kacang, teh masala. Tu 5 ais. 5 ais ah? 5 ais. 5 ais tak ada susu kan? 5 ais. 5 ais tak ada susu. Okey, jom. Esok nak puasa Ramadan. So hari ni last day kita makan besar. Oh, ni dia punya lori. Dia daripada lori tu. Wah, ada lori menarik eh. Buka catering juga kot. Puasa berjemaah di masjid. Itu adalah rutin tahunan kita lah. Tapi esok kalau ikutkan Masjid Abu Karomah dekat Seri Masrur ni dia pun tak start lagi. Dia pun start pada hari kedua. Dan kita kena cari masjid lain lah. Memang rutin kita untuk setiap tahun berbuka di masjid ataupun di mana-mana kecuali rumah. Right, saya jumpa lagi. Assalamualaikum.